Jangan bagi alasan harga bahan api naik disebabkan ia tiada kena-mengena dengan bahan binaan. Demikian tegas seorang pemerhati mengulas kenyataan Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Datuk Muhammad Rosdi Abdul Aziz yang menjangkakan harga bahan binaan boleh meningkat antara 30 hingga 40% susulan kos bahan api akibat ketegangan di Asia Barat. Menurut pemerhati, alasan mengaitkan kenaikan harga bahan api dengan harga bahan binaan disebabkan sebagai tidak munasabah dan seolah-olah digunakan untuk menghalalkan kenaikan harga di pasaran. Pemerhati turut membidas peranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang membisu dan gagal bertindak tegas dalam memantau pergerakan harga barang sehingga memberi ruang kepada pihak tertentu mengambil kesempatan menaikkan harga tanpa sebarang justifikasi. Pemerhati juga menekankan dalam keadaan nilai mata wang ringgit jatuh, harga barang sering meningkat. Namun apabila nilai mata wang kembali mengukuh, tidak berlaku sebarang penurunan harga barang. Sehubungan itu, pemerhati menggesa pihak KPDN agar lebih tegas dan proaktif dalam mengawal selia pasaran bagi mengelakkan sebarang kenaikan harga yang tidak wajar serta memastikan kepentingan pengguna terus terpelihara.